Korang ada tak member yang jenis humble gila, tak nampak macam orang kaya langsung? Pakai biasa-biasa, kereta pun pakai kereta lama, tapi bila dapat borak, baru tahu dia pemilik syarikat Megah Holdings. Yang paling best, bisnes dia bukan benda hype pun, orang tak pandang sangat pun, tapi dia laju buat duit diam-diam. So, dalam video ni, Bros Duit nak share 5 bisnes boring yang jana untung bersih RM20,000 sebulan. Siapa sangka, benda orang tak pandang ni sebenarnya lubuk duit. Selagi korang buat sungguh-sungguh dalam apa sahaja yang ada depan mata, rezeki memang tak ke mana. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, sewa tong roro. Sewa tong roro ni antara bisnes boring yang ramai orang pandang sebelah mata, tapi realitinya, ada potensi buat duit lebat kalau kena cara. Tong roro ni sebenarnya tong besar yang orang guna untuk buang sisa binaan, sampah industri, atau sisa renovation rumah. Korang tak perlu operate hari-hari macam kedai makan, tapi lebih kepada sistem logistik, hantar tong, tunggu penuh, kutip semula, dan repeat. Nampak macam simple, tapi permintaan tinggi terutamanya kat kawasan bandar yang tengah pesat membangun. Apa yang buat bisnes ni menarik? Pertama sebab permintaan dia konsisten sepanjang tahun. Mana-mana projek binaan mesti akan perlukan servis buang sisa, dan kontraktor biasanya akan cari syarikat yang boleh sediakan tong dengan cepat dan boleh dipercayai. Dari segi pendapatan, satu tong roro boleh disewa pada harga sekitar RM400 ke RM700 sekali guna, bergantung pada lokasi dan saiz. Katakan korang ada 10 ke 15 tong yang rotate 4 kali sebulan, dengan total 40 trip, dan charge purata RM500, itu dah RM20,000 ke RM30,000 sebulan jualan kasar. Untuk kos overhead, kos minyak dan gaji pemandu sekitar RM5,000, penyelenggaraan lori dan tong RM2,000, tol dan permit buang sisa RM3,000. Jadi total kos dalam lingkungan RM10,000 ke RM12,000 dan boleh dapat untung bersih dalam RM20,000 sebulan, bergantung pada skala dan kecekapan operasi. Kunci kejayaan bisnes ni terletak pada pengurusan logistik yang cekap, servis pantas dan tong yang sentiasa dalam keadaan baik. Kalau lambat hantar tong, kontraktor boleh cari orang lain. Jadi penting untuk jaga reputasi dan jadual kerja. Ramai yang start kecil, lepas tu expand sampai ada 20 ke 30 tong, dan mula ambil projek dengan syarikat besar, termasuk tender dari majlis perbandaran atau syarikat pembinaan. Kesimpulannya, bisnes sewa tong roro ni memang tak glamour langsung, tapi potensi income dia bukan calang-calang. Modal memang agak besar nak beli tong dan lori, tapi bila dah jalan, bisnes ni boleh jadi mesin duit bulanan yang stabil, dan dalam diam, korang mungkin antara jutawan senyap dalam bidang yang orang tak pernah sangka. Nombor 2, kedai cermin dan tinted kereta. Kedai cermin dan tinted kereta ni nampak macam bisnes remeh, tapi sebenarnya sangat steady. Bisnes ni fokus pada dua benda utama, iaitu tukar cermin kereta, hadapan, sisi, belakang dan pasang tinted filem. Ramai pemilik kereta akan cari servis ni bila cermin retak, pecah, atau nak kurangkan bahan panas dalam kereta. Tambah pula sekarang ramai makin sedar pasal UV protection, tinted pun dah jadi keperluan, bukan kehendak. Apa yang buat bisnes ni solid walaupun nampak boring, adalah permintaan konsisten. Cermin kereta memang mudah pecah, terutamanya bila terkena hujan batu, kemalangan kecil, atau ada barang tercampak. Tinted pula, ramai orang sanggup bayar mahal asalkan kereta nampak eksklusif dan tak panas bila tengah hari. Ada juga yang nak tinted kereta sebab nak jaga privasi kepada penumpang. Kalau tengok dari segi pendapatan, satu job tukar cermin hadapan boleh charge RM300 ke RM1,000 ikut jenis kereta. Satu job tinted full kereta boleh charge dari RM250 ke RM2,000 ikut jenis filem dan jenama. Kalau sehari dapat 4-5 job campur tukar cermin dan tinted, sebulan boleh capai RM40,000 ke atas. Kos overhead pun agak terkawal. Sewa kedai sekitar RM2,000 ke RM4,000 sebulan ikut lokasi. Gaji 1-2 orang pekerja mungkin RM4,000 ke RM6,000 dan kos barang seperti film dan cermin dalam 30-40% daripada harga jual. Jadi lepas tolak semua kos, boleh bawa balik untung bersih RM15,000 ke RM25,000 sebulan. Kedai cermin dan tinted ni juga ada potensi repeat customer, especially kedai yang buat kerja kemas dan pakai barang berkualiti. Pelanggan akan rekomen dekat member atau datang balik untuk kereta lain. Kesimpulannya, ini bisnes yang tak perlu viral pun boleh kaya senyap. Janji rajin, buat kerja elok, tahu market dan cari lokasi kedai yang strategik, confirm masuk. Boring pun boring lah, janji boleh jana RM20,000 sebulan bersih. Nombor 3, kedai perabot kayu terpakai. Bisnes kedai perabot kayu terpakai ni memang tak nampak gah langsung. Tak ada showroom lawa, dan biasanya orang lalu lalang depan kedai pun tak pandang. Tapi siapa sangka, dalam kesepian bisnes ni, ada potensi untuk buat duit yang steady setiap bulan. Pelanggan utama selalunya datang dari orang yang baru pindah rumah, penyewa rumah,
student, taukir homestay, atau pemilik kedai makan yang nak setap bajet rendah. Konsep dia senang, beli murah, repair sikit, kemudian jual dengan markup tinggi. Apa yang menarik pasal bisnes ni, modal pusingan tak besar sangat. Korang boleh beli stok dari lelong pejabat lama, warehouse tutup, rumah nak renovate, atau orang yang pindah dan nak buang barang. Banyak je kerusi, meja, almari solid wood yang masih elok cuma nampak kusam, lepas polish atau cat balik, terus nampak baru dan boleh jual 2-3 kali ganda dari harga asal. Perabot kayu ni tahan lama, jadi pelanggan pun tak kisah beli second hand asalkan masih kukuh dan nampak kemas. Dari segi pendapatan, kalau korang boleh jual dalam 30 ke 40 unit perabot sebulan, contoh meja berharga RM350, almari RM500, kerusi RM150, jualan kasar boleh cecah RM30,000 ke RM40,000 sebulan. Kalau kos barang asal sekitar RM10,000 dapat murah dari lelongan, dan kos baik boleh campur cat kayu RM3,000, serta kos gaji pekerja campur sewa kedai campur utiliti dan marketing ringan dalam RM7,000. Maka untung bersih boleh cecah RM20,000 sebulan. Lagi padu kalau korang jual kat Shopee, FB Marketplace atau buat live TikTok jualan. Kena ada ruang simpanan yang elok dan kemahiran asas untuk baik pulih atau kemas semula perabot tu. Kalau ada skill DIY atau tukang kayu sikit, lagi senang untuk naikkan nilai barang. Boleh juga buat servis ubah suai perabot ikut permintaan pelanggan, contohnya potong meja besar jadi coffee table, atau tukar cat ikut tema rumah pelanggan. Bisnes macam ni memang bukan jenis glamour, tapi kalau korang konsisten bagi yang terbaik, serius, pandai pilih stok, dan tahu gaya pasaran, ia boleh jadi lubuk duit jangka panjang. Ramai taukir yang dah 10-15 tahun dalam industri ni hidup senang, rumah besar, kereta mewah, tapi orang langsung tak tahu dia jual perabot terpakai je. Inilah dia contoh jutawan senyap yang orang tak sangka. Nombor 4, pembekal rumput karpet. Bisnes jadi pembekal rumput karpet ni memang nampak boring dan biasa-biasa je, tapi sebenarnya ada potensi besar kalau korang tahu main strategi. Ramai orang ingat rumput karpet ni untuk padang je, tapi sebenarnya demand dia datang dari macam-macam tempat, rumah banglo, taman permainan, tapak pejabat, hotel, sampai ke projek perumahan baru. Jenis rumput yang biasa orang cari termasuklah cow grass, pale grass, dan yang premium macam Zion Zoysia. Lagi cantik, lagi tinggi harga. Apa yang best pasal bisnes ni ialah produk dia boleh dijual dalam kuantiti besar ikut kaki persegi atau meter persegi, dan ramai klien nak sekali dengan servis pasang. Jadi kalau korang ada tim kecil je pun dah cukup nak jalan. Rumput boleh dapat dari ladang rumput atau nursery, lepas tu korang jadi orang tengah, jual, angkut dan pasang. Kalau pandai kau tim harga borong dan main volume, margin untung dia boleh tahan lumayan. Dari segi pendapatan, kalau korang jual rumput karpet dan buat pemasangan untuk 15 rumah sebulan, anggaran 1,000 kaki persegi setiap rumah, dengan harga pasang RM2.80 per kaki persegi. Jumlah kasar boleh cecah RM42,000. Kos rumput borong dan transport mungkin RM1.30 per kaki persegi, jadi kos barang dalam RM13,000. Campur kos gaji tim, lori, minyak dan lain-lain, overhead bulanan sekitar RM5,000 ke RM6,000. Jadi untung bersih boleh mencecah RM20,000 sebulan kalau korang konsisten dan jaga kualiti kerja. Nak kekalkan income ni steady, kuncinya adalah cari klien tetap, macam kontraktor lanskap, JMB perumahan, atau syarikat maintenance yang perlukan rumput secara berterusan. Bila dah ada nama dan kerja korang cantik, korang akan mula dapat job repeat dan recommendation tanpa perlu promote gila-gila. Banyak juga yang masuk tender kecil dari majlis perbandaran atau sekolah, korang boleh try masuk sekali. Walaupun bisnes ni tak nampak fancy, tapi kalau korang betul-betul all out, bisnes rumput karpet ni boleh jadi lubuk duit jangka panjang. Bisnes boring ni lah selalunya yang senyap-senyap buat orang jadi jutawan. Nombor 5, jual keripik. Bisnes jual keripik ni antara contoh bisnes yang nampak simple, tapi permintaannya tak pernah mati. Dari dulu sampai sekarang, keripik masih jadi kudapan kegemaran orang Malaysia, sesuai untuk makan sambil tengok TV, jamu tetamu, atau sebagai buah tangan masa balik kampung. Keripik ni boleh tahan lama, senang nak simpan, dan boleh jual dalam pelbagai saiz dan packaging. Sama ada korang buat sendiri atau jadi ejen atau pemborong, bisnes keripik ni memang steady kalau kena caranya. Apa yang buat bisnes ni best? Sebab keripik ni ada variasi produk yang banyak. Keripik pisang, keripik ubi, maruku, rempeyek, keripik bawang, tumpi, semua ni ada peminat masing-masing. Kalau korang pandai mainkan strategi branding dan packaging, bisnes ni boleh nampak premium walaupun sebenarnya produk kampung. Banyak founder jenama keripik terkenal pun bermula dari rumah je, lepas tu skalakan bila permintaan naik. Dari segi pendapatan, satu pek keripik boleh dijual antara RM5 ke RM15, bergantung pada jenis dan berat.
Kalau korang jual 150 pek sehari secara purata online dan offline, anggaran jualan kasar dah cecah RM1,500 sehari atau RM45,000 sebulan. Kos overhead termasuk bahan mentah dalam RM5,000, gaji 2 staf dalam RM3,000, total RM6,000, kos packaging dan plastik RM2,000, kos delivery dan marketing RM2,000, dan kos lain-lain dalam RM1,000. Jadi kos keseluruhan sekitar RM16,000 dan korang masih boleh buat untung bersih RM25,000 ke RM30,000 sebulan kalau production maintain konsisten dan pelanggan repeat. Kalau nak skalakan bisnes ni, korang boleh jadi pembekal untuk agensi kerajaan, buat OEM untuk orang lain, atau ekspor ke luar negara, terutamanya negara Asia yang suka makan keripik. Kesimpulannya, bisnes keripik ni mungkin nampak makcik-makcik je buat, tapi sebenarnya ramai orang muda yang dah buat duit gila-gila dengan bisnes ni. Yang penting, kena rajin testing rasa, jaga kualiti, dan bijak guna media sosial. Ini contoh bisnes boring untuk jutawan senyap. Alright guys, itu dia 5 bisnes boring yang jana untung bersih RM20,000 sebulan. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.